Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang dikasihi dan semoga dari lindungan Allah dan dimurahkan rezeki. Amin. Ini saya nak tunjuk salah satu pokok koko yang dah berusia 10 tahun ke atas. Mungkin dah berbelas rasa macam itulah lebih kurang kan. Tengok besar, tinggi kawan. Ini memang kena pemulihan sebab dia dah tua kan, dah 10 tahun ke atas. Dia jadi batang dia tak okey apa semua ni lah. Rosak. Ni, tengok ni. Semua nak kena pulihkan ni. Tak nak ganti baru kan. Batang-batang ni dah rosak. Semua. Ini dah macam pokok rambutan kawan, tengok tu. Tinggi-tinggi lah. Tengok dia punya batang dia. Pokok dah ni sudah berbelah. Lebih dari 10 tahun tengok besar ni. Ini kena buat cantuman kat sini. Ini kena buat cantuman kat sini. Sini. Buat cantuman. Sini boleh potong sini. Ataupun potong sini, potong sini. Atas ni buat cantuman pun boleh. Mana-mana boleh. Tengok ni. Ini. Tapi ni kelun lah. Dia dahan pendek kan. Batang pendek kan. Tengok dia batang. Kawan. Tapi dia masih keluar hasil lagi. Nampak tu. Tu hasil dia. Walaupun dah tua. Dah lebih 10 tahun kan. Banyak lagi tak bunga kawan. Tu. Dia masih keluar hasilnya lagi. Tu pun. Tengok masih keluar. Cuma kalau. Yang atas tu. Tu semua nak kena buang. Kalau atas-atas tu buang je sampai ke bawah. Kita kalau boleh buang ke sampai ke atas. Kalau boleh kita buang semua biar turun ke bawah. Tapi ni memang nak kena pulih. Nak dipulihkan ni kan. Tapi dia masih dibuang lagi. Kita delete tu. Tengok kayu pun dah tak boleh. Dah rosak apa semua kan. Dah tua. Tapi dia masih keluar hasil. Nampak tu. Ada lagi tak balut tu. Tengok ni pun. Masih dia keluar hasil lagi. Masih ada hasil lagi kan. Ni. Buah dia pun masih cantik lagi kan. Tengok. Pembalut ketan ni kawan. Ini bagus tau pembalut ketan ni. Pembalut ketan. Tapi ni pembalut anggur sebenarnya ni. Buah anggur. Pembalut ni. Dia ada ubat tau. Jadi macam tupai, musang. Dia tak kacau tau. Selalu kalau dia kacau macam plastik je ni dia kacau lah. Tapi kalau ni. Dia tak kacau, tak usik tau. Mungkin ada ubat lah. Dia ada ubat kat situ. Ubat yang dia memang ada bau semacam sikit. Dia punya ketan. Tapi ini pembalut ketan yang untuk anggur. Tu. Buah anggur. Tapi bagus lah pakai ni. Mana ada tupai kacau. Musang pun tak kacau. Tengok lah. Beli kat Shopee lah kawan. Pembalut ni bagus ni. Ni dah rasa. Tapi pokok memang dah tua lah. Dah lebih daripada 10 tahun. Lebih. Rasa lebih kot. Yang dekat 20 tahun kayaknya. Tengoklah dahan tu kan. Tengok dia punya batang kan. Tengok batang cukup lah. Tapi buahnya tak masih keluar lagi. Masih mantap lagi buah dia. Masih mantap lagi. Tapi bagus pakai pembalut kertas. Ni dia ada. Tengok dia bau. Kita pegang ada bau semacam. Dia macam ubat lah. Jadi tupai musang dia tak kacau lah kan. Kita pegang pun bau. Bagus. Tapi ni pembalut untuk anggur. Bagus ni. Tengok bau. Kita pegang pun ada bau. Jadi tupai tak kacau lah. Kalau plastik dah lama kena tebuk. Tengok dia tuan. Pokok. Dah lebih daripada 10 tahun ni. Tapi dia masih keluarkan buah lagi. Tengok kan. Ini memang nak kena pemulihan tu. Kayu-kayu pun dah rosak dah tu. Lebih daripada 10 tahun kan. Tapi hasil tetap keluar. Kita cuma buat pemulihan tu kita nak bagi dia sihat balik lah. Tu je. Bagi dia sihat balik apa semua. Dia tetap keluar hasil. Nampak tu. Hasil-hasil pokok koko tua kan. Masih ada hasil lagi. Koko tua kan. Ada lagi yang tak balut. Aduh. Okeylah kawan, sampai situ je lah perkongsian aku. Ni aku nak tunjuk salah satu pokok dah tua lah ni. Memang apa tu. Memang dah kena pemulihan lah. Tapi cuma aku tak ada masa lagi nak pemulihan. Tu pun banyak lagi buahnya tak dibalut. Tu. Itu. Tu. Tapi aku sukakan pembalut kertas buah anggur ni bagus tu. Dia ada bau, jadi tupai tak makan. Dia tak dekat lah. Dia tak tebuk. Musang ke apa kan. Aku pegang bau lah. Bau dia macam tak sedap lah. Bagus lah pakai kertas. Tapi ni pembungkus anggur. Okeylah kawan sahabat, sampai situ je lah. Semoga perkongsian saya ni ada manfaat untuk kawan-kawan semua. Ini adalah salah satu pokok yang lebih daripada 10 tahun. Saya rasa dah berbelas tahun dah ni pokok koko ni. Tengok batang dah besar kan. Yang ada di kebun ayah saya. Memang nak dipulihkan ni. Ini balak dah ada kat sini dah. Dah macam rambutan dah. Ya kan? Semoga video ni ada manfaat untuk semua.
Jika ada tersalah kata, tersalah info, saya mohon maaf. Saya manusia biasa, tak lari daripada melakukan kesilapan. Semoga dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.